Okey, perkongsian untuk pagi ni saya bersama-sama dengan Jemaah Umrah Malaysia untuk KT 101. KT yang terakhir. Alhamdulillah. Musim haji tahun ni. Maknanya sekarang ni Jemaah Haji Malaysia sudah berada di Tanah Suci Makkah. Seramai 31,000 lebih orang lah. Alhamdulillah. Kebanyakan jemaah yang terakhir ini buat haji ifrad. Mereka akan melakukan tawaf qudum dan kemudian mereka akan sa'i haji. Flight ke berapa? Ini flight last sekali. Oh, flight last kali. Oh, last sekali dah. Bila siapa? Sampai pukul 1 semalam. KT 101. Lama. Ya. KT 101. Satu. Okeylah. Assalamualaikum. Wah, cantiknya suasana pagi di atas Suci Makkah. Masya Allah. InsyaAllah. Kita menghampiri Jarwal. Masya Allah. Ni Muhsin yang bertugas. Maismak. كيف حالك؟ عبد العزيز كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. أنت؟ أنا وسيم حسام. وسيم كيف حالك؟ الله يسلمك. كويس الحمد لله. حج مبروك. إن شاء الله. ليه ما اسمه؟ اسمه أنس مصري؟ لا سعودي. سعودي. شكله مصري يعني. مصري صح؟ أيوة. ما شاء الله. Alhamdulillah. Dia macam Muhsin tadi sore, dia macam orang Mesir. Sekarang ni pukul 6 pagi. Dah rasa bahang panas ni. Bahang panasnya. InsyaAllah kalau pukul ni dah sampai ke Mataf nanti pun 6.30. Dalam 20 minit tawaf 6.20. Sa'i dalam setengah jam. Pukul 7 insyaAllah siaplah kerja umrah bagi mereka yang buat haji tamattu' dan tawaf qudum dan sa'i haji bagi orang yang buat haji ifrad. Assalamualaikum. Jemaah Haji Malaysia. InsyaAllah. Jadi kami berjalan kaki pagi ni ke Masjidil Haram untuk jemaah KT terakhir ini. Sebab tidak ada lagi perkhidmatan bas ke stesen bas Jarwal seperti biasa. Jika kita sampai ke Mataf nanti, keadaan di Mataf di bawah itu terlalu crowded. Biasanya dia tidak buka untuk tawaf. Cuma kita kena tawaf di atas. Macam pernah berlaku sebelum ni, kita datang pagi, pada pusingan pertama kita terpaksa buat di atas. Maklumlah di atas lebih jauh lah. Kita terpaksa berjalan dengan jarak yang lebih jauh untuk satu pusingan. Lebih kurang 4 km untuk satu pusingan kalau buat tawaf di atas. Baru ni jemaah haji Malaysia kita terpaksa
buat pusingan pertama, hampir siap pusingan pertama. Dibuka kawasan mataf di bawah. Kerajaan Saudi dia melihat dengan CCTV keadaan semasa. Bila mataf di bawah penuh, secara automatik dia akan tutup untuk masuk ke mataf di bahagian bawah. Keadaan dah semakin reda, tidak lagi crowded. This is a big chance it's good. Come to me from Allah to all of Hajj inshallah. Inshallah Allah accept the Hajj for all the Malaysian people, all the Muslims inshallah. InsyaAllah. Anytime. Okay, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran. Ini sesi bas Jarwal. Kita sudah makin hampir dengan Masjidil Haram. Boleh tengok sana menara jam besar. Bahagian baru Masjidil Haram. Menaranya sudah nak kelihatan. Buat video ni kenangnya dia tengok balik lah. Kalau buat video dia tengok mula lah. Tu. Ini masuk dalam YouTube. Facebook ni sebulan dia delete. Delete? YouTube, mobile YouTube. InsyaAllah ramah pagi ni. Ramai pagi ni insyaAllah. Allah permudahkan. Ni Maktab 63. Rombongan ini diketuai oleh Ustaz Zaki. 63. Abang dari mana? Dari mana? Negeri mana? Saya daripada Labuan. Labuan. Tapi saya kerja kat Putrajaya. Oh, Putrajaya. Mak ayah saya daripada Labuan semua. Kami wariskan family dapat rezeki. Berapa orang? 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah. Ji dari mana Ji? Saya Pasir Mas. Masih mah. Oh, Kelantan tu. Kelantan. Saya kita je pecah. Datang sore? Datang sore? Mari sore? Sore lah. Oh, dah sore lah. Saya tugas. Kan? Oh, dah si. Alhamdulillah. Saya tugas umrah pertama lah, mengiring jemaah yang datang. Alhamdulillah. Semua KT lah saya terlibat. Okey, terlibat sekali. Alhamdulillah. Oh, first kali first time ke berapa? First time tugas. Dekat. Semua KT saya terlibat. KT dia? Daripada KT 1 lagi. Alhamdulillah. Kami yang kata terakhir aje lah ni. Terakhir lah. Alhamdulillah. Tak apa, terima kasih banyak KT ya. terakhir. Moga Alhamdulillah, moga berkat doa. Apa nama saudara? Saya Irsyad. Irsyad. Saya buat video kenangnya. Boleh. Kali kau KT saya ni adik saya paling muda. Adik saya paling muda kalau KT yang kali ni. Oh, kali ni. Berapa umur? 25 ada silap. Dari tu mama ayah Saya apa tunggu. Di stesen bas Jarwal dia panggil. Di stesen bas Jarwal. Kalau sebelum ni ada pengangkutan ke sini. Bapa? Tapi pas dia sekarang dia tak ada dah. tak ada dah. Bila dah masuk start bila 2-3 hari lepas lah. Maknanya dah start dah. Masa KT pertama tu sempat naik. Ada. KT pertama tak ada lagi. Minggu yang kedua baru rasanya tabur haji, baru perkenal pas. Depa tiba-tiba tak buat dah ke ataupun memang dah awal dah tak nak buat tu. Dia ada plan dah. Tapi baru dapat dibuat lah, maknanya baru berjaya dibuat. Jadi jimat lah sikit perjalanan jemaah. Betul. Daripada sini lebih kurang 200 meter lah ke Betul lah dia tak jalan jauh ke dataran tu. Yang ini
pun saya tengok tadi pun tak adalah kata nak jauh, taklah jauh sangat lah. Jauh sangat. Alhamdulillah kalau bisa kata Alhamdulillah lah. waktu cerah macam ni lah, waktu Alhamdulillah waktu tak panas sikit ni, lah. alhamdulillah lah. Kalau panas tak tahan juga. Panas tak tahan lah tu. Sebab panas pecah pak punya dada kereta. Okey, cik, dua cik. Saya tunggu belakang sekejap. Ya. Alhamdulillah. Ini dia baru Masjidil Haram. Sekarang ni dah buka dah pintu ni. Tapi kemungkinan kita tak masuk pintu ni. Kita nak ke pintu 79. Sebab 79. Ni pekerja-pekerja Masjidil Haram ni baru sampai untuk masuk kerja lah ni. Alhamdulillah. Ni taftish. Dia periksa kad nusuk jemaah haji yang datang. Setiap jemaah diperiksa sama ada memiliki kebenaran untuk masuk mengerjakan haji atau tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran dihantar balik, didenda 100,000, 10 tahun tidak boleh masuk Saudi. Ini laluan baru untuk masuk ke Masjidil Haram. Tapi kita tak ikut laluan ni. Kerana kita nak ke Mataf. Ni hotel Sheraton Hotel. Di sebelahnya Hotel Anjung. Masya Allah. Ini warga Afrika. Assalamualaikum. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la nimhsin labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخوك أنت مصري ولا سعودي؟ اهلا وسهلا. أنت ولا سعودي؟ انا سعودي. سعودي. اسمك؟ اسمي عبد العزيز. عبد العزيز. كويس عبد العزيز. كم عمرك يعني؟ عمري 20. 20. 20. أيوة. جوز لسه يعني؟ جوز لسه؟ كيف؟ خلاص جوز؟ أنت لا، جوز. لسه يعني. فين؟ شوية كمان ان شاء الله. إن شاء الله إن بعدين شاء الله. أنت كم ربنا عمرك؟ يسهل، إيه؟ أنا How old are you? أنت تفكر كم يعني؟ ممكن 30. 30. أنا أكبر من 30. 35. 35 أكبر طبعا. 50 أنا. انت 50؟ أيوة. ما شاء الله تبارك الله. شكلي أنا يعني صغير. صغير صح. الحمد لله ما شاء Allah. Dia kata saya muda lagi 30 dia teka umur saya. Ni kawan kita nama apa? Muhsin. Asmak? عبد العزيز. Abdul Aziz umur dia 20. Kuis ya. Thank you. Thank you. Alhamdulillah. Ni Hotel Anjum. Biasa saya bawa umrah. Dulu duduk sinilah Hotel Anjum. Ni Hotel Anjum, bangunan baru Masjidil Haram yang hampir siap. Ni kerja-kerja akhir dah ni. Tapi kerja-kerja akhir pun makan tahun lagi rasanya. Sebabnya terlalu besar. Dah banyaklah nampak construction lagi yang berlaku di sekitar ni. Anjum Hotel. Alhamdulillah. Nampak macam tak ramai hari ni. Biasa orang Arab dia tidur belah pagi. Jadi yang buat tawaf waktu ni mungkin banyak daripada jemaah-jemaah haji daripada negara lain, daripada negara Arab lah. Orang Arab biasa dia tidur belah pagi. Dia lepas Zuhur baru dia bangun. Pagi dia tidur. Malam dia berjaga. Sehingga selepas subuh baru dia tidur. Malam-malam pukul 2, pukul 3 pagi dia makan berak. Orang Arab. Dia makan kabsah kambing, dia makan unta. Dia jamu makan waktu pagi. Kalau kita kat tak biasalah. Kecuali kita bersahur, kita makan waktu tu. Tapi orang Arab dia biasa. Lepas tu dia lepas subuh, dia tak tidur belum subuh, dia tidur selepas subuh. Selepas subuh baru dia tidur. Tu jika hari Minggu lah. Kalau hari kerja dia terpaksa bangun untuk kerja. Okey, ni taftish lagi dia buat ni. Tapi lebih ringan lah hari ni. Tak, kadang-kadang dia tengoklah kadang-kadang dia kuat dia punya pemeriksaan dia. Kadang-kadang nampak longgar juga. Itulah mungkin masih ada lagi jemaah-jemaah haji yang tidak ada tasrih, boleh lepas untuk masuk ke Masjidil Haram dan juga boleh masuk ke Arafah pada hari wukuf nanti. Alhamdulillah, kita menghampiri mataf. Mataf betul. Perkarangan Masjidil Haram. Kita menghampiri perkarangan Masjidil Haram. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus musim kita hari ni. Nusuk kat. Okey. Nusuk. Sini dia paksa nusuk.
Sini straight sikit paksa nusuk. Okey, tunjuk je nusuk. Dia tak scan dah. Nusuk. Tunjuk nusuk. عبد العزيز قدام اجمعهم قدام. Aywa. Baguslah musim tu. لبيك شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. Apa kata topi hijau ni? Sahabat maktab Syafiqah. Sahabat maktab. Sahabat maktab ni maksudnya dah volunteer yang dilantik oleh tabung haji semasa keberadaan di Tanah Suci. Tabung haji ambil volunteer ni dipanggil sahabat maktab. Sahabat maktab ni biasanya dipilih di kalangan orang-orang yang muda. Orang yang muda, orang yang punya kelebihan masing-masing lah. Ada yang mungkin boleh membantu dari sudut kesihatan. Mungkin mereka di kalangan doktor-doktor hospital tempatan. Ada juga yang boleh membantu dalam bimbingan. Kita ni orang Bangla. Okey. Kita dah masuk kawasan Mataf. Kalau Jumaat, ni sampai ke sini lah. Ramai orangnya. Malaysia, aywa. Ana mandu. Ni Muhsin perempuan. Alhamdulillah. Biasanya dalam 200-300. Masya Allah, comelnya. Masya Allah. 4-6. Fosik ke dia? Kita buat 4 baris lah ya. 4 baris. Mesin ni dia ada cara dia sendiri. Ikut daripada mesin ni. Kaman Dia nak buat 4 roll. Untuk memudahkan pergerakan. 1, 2, 3, 4 please. Okey. Kita ikut susunan ni nak bagi senang. Bismillah. Memudahkan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Itu jemaah haji yang haji Malaysia yang baru pulang. Ni semut hitam. Boleh tak? Boleh perfume lah tu. Bekar dah tu. Bekar dah kata. Bekar dah kita. Ini semut hitam. Allah, alhamdulillah. Habis ya ni.
Kelai. Ni gambar kenangan ni. Gambar kenangan ni. Lah ni kita ni. Tak nampak. Nampak tak? Okey, 1 2 3. Nak foto kan? Okey, terima kasih. Tak ada apa pula. Ngelah ke? Ngelah. Tilah. Tilah ni. So 02 semalam. So. Assalamualaikum. Terima kasih. Sinon, ne b'a fɔ ko mɛ il tɛ sa ne kɔnɔ ne bɛ bidɔn ji ta. Alhamdulillah. Aku لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ini pekerja-pekerja bersiap sedia untuk menyimpan. Dia pasal kapek semalam dia simpan bagi. Kini nak bersihkan kawasan ni. Kalau dulu kerja-kerja ni di kontrak ni dapat pada Ten Laden. Sekarang ni banyak syarikat-syarikat lain yang mendapat amanah untuk menguruskan pembesaran dan juga kebersihan, maintenance untuk Masjid Haram dan juga Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Nanti kita menghampiri pintu 79. Ni bangunan Hotel Darut Tauhid. Kira bangunan hotel yang termahal lah. Kerana dia adalah bangunan hotel yang paling hampir dengan pintu masuk Masjidil Haram, yang paling hampir untuk ke Kaabah. Ini bahagian bangunan baru Masjidil Haram. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله لبيك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
Dar Tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد wal ni'mata. Kita sudah sampai ke pintu 79. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah sampai ke pintu 79. Alhamdulillah. Oh, malish. Malish. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, Assalamualaikum. Ayuh, alhamdulillah kita dah sampai ke pintu 79. King Fahad Gate. Jadi saya nak mengakhiri video untuk pagi ni dan mungkin ni untuk kali yang terakhir. Saya sebagai pemegang amanah untuk membawa jemaah umrah kali yang pertama, jemaah Haji Malaysia tahun ini. Moga-moga sumbangan saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kita dah sampai.